Dia kata ini ada cadangan barge dah rosak. Jadi kena cari jalan lah luluskan projek tu. Belum pun saya naik pesawat. Itu dia. Jadi saya setuju dah dengar berapa sekitar 150 juta untuk segera baiki barge itu dan buatlah. Dalam mesyuarat petang tadi, taklimat diberikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak berhubung kait dengan projek-projek air di Negeri Sarawak, khususnya fokus kepada pelaksanaan projek air luar bandar. Dan salah satu bagaimana kita nak tingkatkan terutamanya pelaksanaan jalinan kerjasama di antara negeri dan Kerajaan Persekutuan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek khususnya air di luar bandar. Pada masa yang sama tadi kita juga membincangkan berhubung kait dengan rancangan tempatan banjir, dan salah satu yang kita minta tadi ialah apa yang dihadapkan oleh Kerajaan Negeri berhubung kait dengan integriti barrage sebab berlakunya hakisan di huluan dan juga di hiliran. Dan di situ tadi lah diluluskan seperti diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri tadi 154 juta. Jadi saya bagi pihak federal dan juga ahli parlimen dan penduduk Kuching khususnya mengucapkan terima kasih lah di atas kelulusan tersebut. Cuma Kerajaan Negeri kena bagi secepat mungkin untuk kita angkatkan kepada Kementerian Ekonomi dan juga kepada Kabinet.